Hai, Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Afifi Musleh. Kembali semula dalam rancangan kisah seram pada malam ini. Kisah seram kali ni yang aku nak ceritakan ialah tentang kisah Cik Ponti. Cik Ponti yang suara dia macam burung. Dia macam Cik Ponti yang berupa seperti burung. Dan kisah kali ni ialah tentang budak-budak bocah yang suka main sorok-sorok sampai maghrib, to the point where budak tu kena sorok dengan Cik Ponti. So kepada budak-budak yang view tengok YouTube ni, aku harap korang tengok sampai habis sebab video ni ada banyak pengajaran and seram juga, very creepy. So make sure korang tengok sampai habis. But before you do, don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel untuk support aku grow. Okay, without further ado, let's get right into it. Bismillahirrahmanirrahim. So, kisah dia macam ni. Okay, aku namakan diri aku sebagai Alif lah. Okay, bukan nama sebenar. Nama aku Alif. Aku ni, kisah ni dah berlaku 13 tahun yang lepas. Waktu ni aku darjah 5 lagi. So seperti biasa budak-budak kan, kalau budak-budak ni kalau waktu cuti sekolah je, selalunya parents akan hantar ke kampung, pergi rumah nenek, jumpa semua cousins ramai-ramai, sleep over, main dan sebagainya. Memang seronok lah. Kalau waktu cuti sekolah, bukan cuti yang biasa-biasa, maksudnya cuti waktu akhir tahun tu, waktu cuti Christmas tu. So selalunya kalau cuti akhir tahun memang seronok sebab kita orang cousin semua duduk dekat kampung and kita orang akan main macam-macam lah. And nenek kita orang pun akan happy sangat bila kita orang balik sebab yelah, kesian lah nenek kita orang sunyi dekat kampung sorang-sorang kan. So bila ada cucu-cucu semua dah happy lah nenek-nenek. Okay, so kisah dia setiap tahun dah berlaku macam biasa. Setiap hujung tahun kita orang balik kampung, main dengan cousin apa semua kan. Sampailah tahun kali ni lain macam sikit. Okay, before aku explain details, aku nak cerita dulu macam mana situasi kampung aku dulu macam mana. Situasi kampung aku ni, dia macam kawasan yang pendalaman. Okay, betul-betul dekat bahagian hutan. Maksudnya nak pergi highway tu kena cross jambatan dulu tau. Jambatan dia macam ada jambatan yang aku tak tahu macam mana nak describe, tapi senang cerita, rumah nenek aku tu betul-betul kat kawasan kampung, to the point where kalau nak pergi dekat highway tu, kita kena nak keluar dari rumah tu kena lalu jambatan tu dulu, lepas tu baru boleh pergi highway. Jambatan tu pula dia sangat abandoned. Jambatan yang creepy punya tau. Jambatan yang jenis macam ada terowong yang memang dark lah, memang abandoned lah senang cerita. Memang kawasan yang abandoned. So tapi sekarang dah maju lah, alhamdulillah. Sebab ini zaman dulu kan memang tak bukan modern lagi negara kita kan. Sekarang kan dah maju. So sekarang memang kawasan kampung tu semua dah renovate apa semualah. Jambatan tu pun dah tak ada kan. Memang clean lah. Tapi dulu ni aku nak cerita waktu aku zaman kecil-kecil dulu, memang keras, memang abandoned. Tengok pun dah tahu dah. Tapi aku kecil-kecil lagi, kita orang cousin semua kecil-kecil lagi, so naif lagi time tu. Okay, so aku ingat lagi waktu ni kita orang main waktu petang-petang. And nenek aku selalu marah. Nenek aku cakap, kalau nak main waktu petang boleh, tapi 6:30 dah kena balik rumah. Jangan main sampai maghrib. Biasa lah, orang tu dulu kan kita sebagai kita sebagai orang Melayu kecil-kecil pun dulu kita selalu dengar kan, nenek ibu bapa kita selalu cakap, nak main waktu petang jangan sampai maghrib, balik sebelum maghrib dah bahaya. Kalau main kat luar waktu maghrib nanti kena kacau dengan jin lah. Sebab waktu maghrib merupakan waktu pagi di alam jin. So kita orang kita semua dah biasa kan dengan term tu. So nenek aku tapi nenek aku dia punya ayat ni lain sikit tau. Nenek aku ni dia suka buat ayat, dia punya ayat macam ayat macam bukan amaran tapi macam nak takut-takutkan kita. Dia macam balik sebelum maghrib ya, 6:30. Kalau balik waktu maghrib, habislah nanti kena kacau dengan hantu. Habislah nanti kena sorok dengan hantu. Macam tu. Setiap petang dia cakap benda sama. So kita orang pun macam jadi takut lah. Kita orang macam okay, fine. So pada waktu petang, waktu ni dah pukul 6
6.25 macam tu. Kita orang dah penat main. Kita orang macam kita orang tengok jam, kita orang cakap, oi 6.25 lah, kita nak balik rumah ni pukul berapa ni? Diorang cakap plan nak balik rumah pukul 6.40 ataupun 6.50 macam tu. So diorang cakap, jomlah kita main satu game, last game, lepas kita balik lah. So waktu ni kita orang semua macam tengah decide nak main game apa kan. Budak-budak lagi. Lepas tu salah satu daripada bear in mind, waktu kita tengah main ni bukan di kalangan cousin kita orang je, jiran-jiran, anak-anak jiran pun join sekali main dengan kita orang. Memang meriah tak meriah. So salah satu cousin kita orang ni dia suggest dan cakap, jom kita main sorok-sorok. Sudah. Waktu ni aku dah mula rasa tak sedar hati lah, sebab aku tahu main sorok-sorok ni macam bahaya kan. Tapi aku cakap lah kat dia orang, cakap tak bahaya ke main sorok-sorok? Lepas tu salah satu cousin kita orang cakap, alah tak apa, main sorok-sorok ni bahaya kalau waktu malam je, waktu petang-petang macam ni mana ada hantu. So aku bila dengar macam okay fine. So kita orang pun main sorok-sorok. Bila kita orang main sorok-sorok tu seronok lah. Aku dengan si cousin aku seorang tu sorok dekat semak samun. Aili sorok dekat belakang pokok. Lepas tu yang tukang kira tu pula dia macam tutup mata, kira sampai 50. Lepas tu yang tukang cari tu dia pandai lah. Dia jumpa seorang budak ni, dia jumpa situ, lepas tu dia jumpa aku, dia jumpa Aina. Sorang kita orang dapat kantoi kan. Sampailah last kali anak jiran yang main dengan kita orang tu, dia paling muda, dia paling kecil sekali. Kita orang tak jumpa dia, babe. Kita orang cari, tak jumpa kat kawasan tu. Lepas tu waktu ni aku terdetik, aku macam aku rasa kan dia bukan sorok kat kawasan sini ni. Aku rasa dia sorok dekat bahagian bawah jabatan yang abandoned tu kan. Lepas tu sebab keep in mind, kita orang cousin semua, kita orang semua tak berani nak dekat dengan jambatan tu sebab memang nampak creepy gila. Tapi si anak jiran yang paling kecil tu, dia selalu nak pergi try explore kat jambatan tu lah. Tapi kita orang tak bagi sebab kita orang tak berani. So waktu ni terdetik dalam hati aku macam, aku rasa anak jiran tu dia pergi sorok bawah jambatan lah. Waktu ni semua orang macam, ya juga dia tu suka sorok, dia tu suka explore jambatan tu kan. So kita orang pun apa lagi ramai-ramai pergi dekat jambatan. By the way, keep in mind, waktu ni dah maghrib. Sebab kita orang ambil masa lama nak cari dia dekat kawasan yang kita main tu tau. Kita orang tak terfikir pun nak cari dekat jambatan. So kita orang ambil masa lama gila nak cari dia. Duk jerit-jerit nama dia, duk panggil cakap, kau dah menang, keluar, kau dah menang kan. Lama juga, dalam nak dekat setengah jam. So waktu kita orang decide nak pergi jambatan tu dah maghrib dah pukul 7 around 7.10 macam tu. Dah memang langit pun dah gelap lah. Lepas tu si jiran yang hilang ni, dia ada abang dia ni kita orang kesian sangat sebab dia betul-betul nak cari. Sebab dia tahu kalau dia balik, dia asyik cakap, kalau balik rumah ni adik aku tak ada, memang mak bapak aku akan rotan, teruk aku akan kena rotan dengan bapak aku kan. Lepas tu kita orang pun tolonglah dia. Kita orang pergi kat jambatan sama-sama, kita orang cari, kita orang jerit-jerit. So waktu kita orang dekat bawah jambatan tu, kita orang macam berpecah lah cari. Okay, sini cari kat sudut tu, situ cari kat sudut ni, sini. Tengah cari. Tiba-tiba salah seorang daripada cousin kita orang tu, dia jerit kuat gila. Dia jerit, Pontianak. Dia jerit. Lepas tu yang paling mengerikan, bila dia jerit Pontianak tu, semua orang dengar Pontianak tu dia keluar suara macam burung tau. Tapi burung gagak yang tengah gelak. Faham tak? Dia macam macam tu, lebih kurang macam tu. Lepas tu aku nampak cousin aku tu dia lari kat kita orang dengan muka pucat semua. Lepas tu bila nampak dia jerit macam tu, kita orang pun lari lah sama-sama. Waktu kita orang lari sama-sama tu, aku pandang belakang sikit, aku nampak Cik Ponti tu dia terbang kejar kita orang. Dia terbang, dia tinggi and dia terbang kejar kita orang. Aku boleh nampak muka dia, muka perempuan, tapi mulut dia macam mulut burung, kau tak? Macam mulut burung gagak tua. Lepas tu dia mengilai, dia macam sambil
keluar suara burung. Tak tahu macam nak explain, tapi macam hihihi wah wah, macam tu, lebih kurang macam tu. So kita orang lari. Waktu ni kita orang rasa macam nak sampai ke rumah kita orang tu rasa macam jauh sangat. Tapi until finally waktu kita orang lari tu, on the way kita orang nak lari tu dah berdekatan dengan masjid. So boleh dengar speaker imam tengah baca ayat Quran tau. Imam tengah baca Al-Fatihah dan sebagainya. Bila dah dekat dengan masjid tu, dengar clear speaker imam tengah baca ayat Quran, barulah Cik Ponti tu hilang. Kita orang tak nampak mana Cik Ponti tu. So waktu ni memang kita orang dah penat berpeluh. Waktu ni semua orang kencing dalam seluar. Allah, sorry. Waktu ni semua orang kencing dalam seluar. Waktu ni aku pun kencing dalam seluar, babe. Sebab memang seram gila. Lepas tu salah satu daripada orang masjid nampak kita orang dalam keadaan panik macam tu. Lepas tu dia tegur kita orang. Dia cakap, "Dek, korang ni kenapa kan?" Lepas tu kita orang pun explain lah dari A to Z. Kita orang cakap, salah satu daripada kita orang hilang sebab main sorok-sorok. Lepas tu tadi kita orang nampak Cik Ponti kejar kita orang. Lepas tu waktu ni kecoh, satu masjid kecoh. Lepas tu diorang suruh kita orang balik, pergi ke kampung masing-masing. Waktu ni bila balik tu kita orang nampak nenek kita orang dah berdiri depan rumah dah macam gini. Berdiri depan rumah, bebel nenek kita orang call parents kita orang. Keesokan harinya parents kita orang datang. Lepas tu waktu nak cari jiran yang hilang tu, satu kampung cari, panggil ustaz, cari panggil, report polis, azan. Jumpa rupanya anak jiran tu ada dekat bawah jambatan. Dah pengsan dah. Budak tu dah pengsan. Bawa pergi hospital, rawat budak tu seminggu. Dia dah lupa apa jadi. Dia tak ingat apa-apa langsung. Tapi senang cerita, ustaz kata memang dia kena sorok dengan benda tu. Sebab memang semua orang dah cari dah kat bawah jambatan tu, tak ada. Tapi lepas azan dah, lepas baca macam-macam, barulah tiba-tiba nampak budak tu elok je tengah baring kat bawah jambatan. Astaghfirullahaladzim. So itulah cerita pada malam ini. Aku harap korang dapat pengajaran yang manfaat. So make sure yang kanak-kanak tu yang tengok video ni, hati-hatilah, jaga-jagalah. Janganlah main game yang risiko. Naknya waktu petang-petang, waktu maghrib, main game petang-petang pun aku rasa limit sampai pukul 6. Sampai pukul 6 tu dah lah kan. Pukul 6 tu dah kira time untuk balik jangan lewat daripada 6 sebab bahaya. Waktu maghrib ni merupakan waktu pagi bagi jin paling aktif waktu maghrib. So itulah cerita pada malam ini. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoy. Don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel. I'll see you guys next time. Bye. Assalamualaikum.